So hari ni kita nak buat masterclass tentang bayam lah. Kerajaan suruh tanam bayam, kerajaan suruh tanam kangkung, tapi kebanyakan kita tak pernah tanam kan. So saya rasa food security ni ataupun keterjaminan makanan tu actually kita punya tanggungjawab lah. Kalau kita nak harapkan orang lain buat untuk kita, memang tak lah. So elok kita belajar macam mana kita nak tanam. Walaupun kalau kita boleh save dalam RM100 ke, kita boleh save 10% daripada kita punya pembayaran ataupun pembiayaan sayur, kira bagus lah untuk family kita kan. So hari ni saya akan buat masterclass macam mana kita nak tanam bayam. So bayam macam kita dah ajar dulu, dia punya medium penting. Kita selalu beli medium daripada nursery kan. Kita tak tahu apa dalam medium tu. Elok kita buat sendiri dan kita actually pakai medium yang kita pakai. So medium yang kita pakai kali ni agak lain sikit daripada medium yang kita dah buat tempoh hari lalu. So medium yang kita buat hari ni, kita nak tunjukkan macam mana kita nak actually tanam bayam sampai ke tinggi macam tu lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. So kita tanam baby bayam hari ni. So baby bayam dia memang lembut dan memang sedap untuk dimakan lah. Saya nak tunjuk macam mana kita tanam lah dia punya proses. So proses ni dia akan jadi satu sistem tau. So sistem ni you boleh perbagaikan ataupun ada banyak sistem-sistem ni. Kalau you suka makan bayam, you boleh buat sistem ni dalam 5 sistem. So tiap-tiap 2 hari you boleh makan bayam. Tiap-tiap 2 hari you boleh tuai dan you boleh makan bayam. Paling penting ni bukan cara saja, bukan tanaman dia. Penting adalah sistem. Kalau ada sistem, banyak benda yang kita boleh buat dan food security ataupun keterjaminan makanan tu memang baguslah untuk kita. Kita dengan keluarga kita memang akan dijamin ada makanan lah. Selalu ada sayur, selalu ada makanan. So, untuk hari ni masterclass bayam, kita tahu bayam ada banyak jenis bayam. Ada bayam merah, ada bayam yang merah hijau, ada bayam yang hijau, ada bayam yang daun panjang, yang tirus, ada bayam yang daun yang bulat. So hari ni kita tanam bayam hijau yang bulat lah. So saya akan tunjuk dia punya cara untuk kita campur dia punya tanah lah. So number one adalah kita pakai topsoil lah. Topsoil ni adalah topsoil lah yang saya selalu beli dekat projek-projek yang dia tengah buka tanah kan. Saya pergi ambil, saya tapau dia punya topsoil lah. So kita ada topsoil. Dan kali ni kita akan buat dalam kita punya sub-irrigated planter. So sub-irrigated planter saya akan tunjuk sekali lagi macam mana kita buat lah. So sebelum kita taruh apa-apa soil, mari kita buat dia punya sistem dulu. Ini bekas kuih kan. So dia food secure. Dia memang tak ada racun kerana dia dipergunakan untuk ambil kuih ataupun makanan kan. So kita pakai ni sebagai dia punya tempat kita nak tanam sayur. So tempat ni kita akan tanam sayur, bukan anak-anak saja tau. Kita akan pelihara daripada anak sampai ke tahap nak harvest ataupun nak tuai. So benda ni dalam sistem ni dia punya tanah kena betul lah. Dulu yang kita belajar tu untuk percambahan biji benih tu, dia punya medium line. Kali ni kita buat medium untuk tahan sampai kita tuai. Itu yang penting. So ada line sikit, so ikutlah kita. So seperti biasa, kita buat lubang dekat bawah. Dalam satu sistem macam ni ataupun satu tray macam ni, elok kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 10 lubang dekat kiri dan dekat kanan. Alright. So kita start dulu. 2, 3, 4, 5, 6 dan kat hujung ni 7. So kita ada 7 lubang dekat sini. Dan lubang-lubang ni nanti saya tunjuk. Kita pakai kain felt untuk dijadikan bahan untuk meresap air ke tempat medium ni. So daripada lubang-lubang yang kita buat mula-mula ni, kita buat balik
dekat tempat yang sebelah. So semua sekali kita ada 14 lubang. 17 ni, 17 ni. So kita tengok daripada dalam ni, so bila kita letak kain tu untuk menjadi sumbu ataupun tempat meresap air dari bawah, kat bahagian bawah medium ni akan selalu lembap. Dia akan selalu ada air lah, ada kelembapan, dan akar-akar yang turun ke bawah memang akan dapat cukup air. Ini dia punya tempat tangki bawah tu, memang tak ada lubang. So kalau kita letak satu atas satu ni, dia akan jadi tempat tanam dan tempat tangki air. So kalau kita tengok benda ni, yang tray kat atas ni dia lebih tebal daripada tray yang bawah ni. Kita perlukan lebih banyak ruang untuk tanam tanaman macam bayam. Yang bekas air ni tak payah nak besar sangat. Kita perlukan air cukup lah. Ini dah cukup. So seperti biasa kita ambil kain felt. Ramai orang tanya dalam online, ini kain apa, mana dah dapat? Dia soft lah, dia boleh meresap air dan dia akan resap air daripada bawah. So kalau kita dapatkan setengah t-shirt pun ada dalam macam material ni, singlet lama, t-shirt lama, kain lama. Kain ni mana nak beli? Itu lagi satu soalan yang cepu mas. Mana nak beli kain ni? Kita pergi kedai kain lah kalau nak beli kain kan. So benda ni memang ada jual dekat kedai kain. Pergi mana-mana kedai kain, tanya kain felt ada tak? Kalau tak ada kain felt, cari kain yang boleh meresap air dan boleh simpan air tu. So seperti biasa kita ambil dia punya kain tu, kita masukkan dalam satu lubang dalam medium tu, dan satu lagi belah hujung ni. So dia akan jadi macam tu. Yang kat bawah ni dia memang tergantung macam ni. So bawah ni dia akan masuk ke dalam tangki air dan dia akan resapkan air dekat bahagian bawah medium. So medium akan sentiasa lembap. So untuk 7 lubang ni kita kena ada 7 kain macam ni lah. Saya beli dalam satu bundle yang besar tau. So daripada bundle yang besar, saya selalu potong lah. Saya banyak gunakan benda ni, sub-irrigated. So benda ni kalau you nak buat sistem macam ni, kena ada lebih sikit lah. Jangan pergi beli satu helai kain yang kecil lah. Satu helai kain kecil memang satu sistem je kot. So kita masukkan lah semua kain yang kita dah potong siap. Jangan pergi kedai kain minta strip macam ni. Strip macam ni dekat kedai kain dia tak jual. Dia jual satu bundle besar. So kita kena beli bundle besar, kita kena potong lah sendiri kan. Ini saya memang dah tunjuk dalam video-video awal lah. Tapi saya rasa kita kena buat revision balik lah. Tapi kali ni kita buat untuk tanam bayam. Kira masterclass untuk bayam. Okey, kita dah siap kan benda ni. So dia akan nampak macam ni lah. Ini kat bawah dia. Tempat untuk meresap ataupun air diresap naik ke atas dekat bahagian bawah tempat medium ni. So tempat medium ni dekat bawah ni dia akan selalu lembap. Dan saya buat sistem ni, orang tanya kenapa you buat sistem macam ni? Saya buat sistem macam ni kerana kita orang kerja kan. Kita keluar pagi, balik malam. So kadang-kala kalau balik dah lewat sangat untuk nak pergi siram pokok kan. Pagi mungkin awal sangat. So kalau ada kan air memang dah siap dalam tangki ni, dan dia boleh tahan dalam 3-4 hari ya air ni sebelum kita kena top up lah. Itu yang kita kena jaga, top up dia. So kita tak payah risau, hey cukup ke kita punya air untuk kita punya sayur ni? Macam mana? So kita tak payah nak risau sangat. So benda ni bukan lazy man lah. Saya rasa benda ni memang direka khas untuk orang-orang working lah, working adults yang ada kerja lah, yang bukan kerja kebun macam saya lah. Satu lagi orang tanya, kalau masuk nyamuk macam mana? Mesti kena saman kan, denggi. Memang tak ada peluang untuk nyamuk masuk. Kalau you tengok kat bawah ni, kalau kita tutup ni, memang tak ada ruang langsung untuk apa-apa nyamuk masuk tau. Bila kita dah letak tanam, memang berat, dia akan press ke bawah ni
memang tak ada tempat dalam ni untuk nyamuk masuk dan bertelur. So memang tak ada apa-apa kes yang saya pernah alami lah.